Perang di Sudan disifatkan antara tragedi kemanusiaan terburuk dunia. Sekitar 24 juta penduduk dibelenggu krisis kelaparan, manakala 12 juta hilang tempat tinggal dalam konflik antara tentera kerajaan dan pemberontak. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Sudan adalah sebuah negara Arab Afrika yang kaya dengan warisan sejarah, tetapi kini dilanda fitnah perang saudara yang dahsyat. Di atas kertas, puncanya adalah perebutan kuasa antara dua jeneral tentera, Jeneral Abdel Fattah al-Burhan, Ketua Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), dan Jeneral Hemedti Dagalo, Ketua Pasukan Separa Tentera Rapid Support Forces (RSF). Tetapi seperti biasa, kebenaran di sebalik perang ini jauh lebih rumit. Tragedi di Sudan bukan sekadar perang saudara. Ia adalah satu perang proksi yang didorong oleh kerakusan emas. Satu permainan catur antara bangsa untuk menguasai Laut Merah. Dan yang paling menakutkan, ia merupakan satu lagi kesan terselindung daripada normalisasi Perjanjian Abraham yang hari ini memecah belahkan ummah. Untuk memahami konflik ini, kita perlu kenal siapa Jeneral Al-Burhan dan Jeneral Hemedti. Ironinya, mereka berdua bukanlah musuh tradisi, tetapi bermula sebagai rakan sekutu. Kedua-dua figura ini adalah tulang belakang yang bersama-sama melancarkan rampasan kuasa pada tahun 2019 untuk menjatuhkan Presiden Omar al-Bashir. Dan mereka sekali lagi bersatu pada tahun 2021 untuk merampas kuasa daripada kerajaan awam yang sepatutnya mengambil alih. Mereka bersatu untuk merampas kuasa, tetapi kini mereka berperang sesama sendiri untuk menentukan siapa yang paling berkuasa. Namun perebutan kuasa ini tidak berlaku dalam vacuum. Ia diburukkan lagi oleh campur tangan kuasa asing. Pada tahun 2020, Sudan di bawah pimpinan tentera yang dianggotai kedua-dua Burhan dan Hemedti telah bersetuju untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel sebagai sebahagian daripada Perjanjian Abraham. Perjanjian ini yang dibuat tanpa restu rakyat telah memberi lesen antarabangsa kepada kedua-dua jeneral ini. Ia mewujudkan satu lagi arena persaingan. Kedua-dua jeneral mula bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih berguna sebagai sekutu Amerika Syarikat dan Israel. Laporan-laporan risikan mendedahkan bagaimana Hemedti telah membina hubungan sulit sendiri dengan Israel, cuba melangkau Al-Burhan yang merupakan wakil rasmi tentera. Tetapi normalisasi ini tidak membawa kestabilan seperti yang diharapkan. Ia hanya menambahkan satu lagi lapisan perebutan kuasa, mengasingkan lagi tentera daripada kehendak rakyat dan memecahkan lagi struktur kepimpinan Sudan. Perang memerlukan perbelanjaan yang amat besar, senjata, peluru, gaji askar. Persoalannya, dari mana Hemedti dan tentera RSF-nya mendapat wang yang seperti tidak putus-putus? Jawapannya tertanam di bawah bumi Darfur, emas. Jeneral Hemedti mengawal sebahagian besar lombong-lombong emas di Sudan, salah satu pengeluar emas terbesar di Afrika. Maka persoalannya ialah, ke mana emas ini disalurkan? Laporan Penyiasatan Antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mendedahkan jejak aliran emas haram ini. Emas diseludup keluar dari Sudan dan pembeli utamanya didakwa adalah Dubai di Emiriyah Arab Bersatu (UAE). Bayangkan tragedi ini. Sebuah negara Arab yang kaya didakwa secara aktif membiayai salah satu pihak dalam perang saudara di negara Islam lain yang miskin, hanya untuk mengaut keuntungan dari sumber emas mereka. Di mana letaknya talian ummah apabila keuntungan peribadi mengatasi nyawa saudara seagama? Tetapi ia bukan sekadar emas. Perang di Sudan juga adalah tentang lokasi strategik. Mengapa UAE dan kuasa-kuasa lain begitu berminat dengan Hemedti? Lihatlah peta Sudan. Ia mempunyai garis pantai yang panjang di Laut Merah.
Ini adalah salah satu laluan perkapalan terpenting di dunia. Justru tidak salah untuk menyatakan bahawa perang di Sudan adalah permainan catur geopolitik di mana UAE dan Russia melalui kumpulan Wagner didakwa kuat menyokong Hemeti, RSF. Matlamat mereka adalah untuk mendapatkan akses eksklusif ke Port Sudan. Wagner mahukan pangkalan tentera laut di Laut Merah untuk mencabar pengaruh Amerika, manakala UAE mahu mengawal satu lagi pelaburan komersial utama, melengkapkan rangkaian pelabuhan mereka di Tanduk Afrika. Mesir menyokong Jeneral Al-Burhan, SAF, tentera rasmi Sudan. Ini kerana Mesir berkongsi sempadan yang panjang dengan Sudan dan amat bimbang jika proksi Russia dan UAE menguasai jiran selatan mereka. Mangsanya adalah rakyat Sudan yang tidak berdosa. Mereka terkorban bukan demi perjuangan tetapi demi kepentingan geopolitik, kepentingan ekonomi dan kepentingan negara-negara jiran. Tragedi Sudan adalah contoh paling jelas apa yang berlaku apabila tiga racun digabungkan. Kerakusan kuasa peribadi, campur tangan asing yang rakus dan pengkhianatan dalaman. Apa yang berlaku di Sudan ialah apabila ikhtilaf mengenai siapa yang patut berkuasa telah kehilangan adab. Ia bertukar menjadi fitnah yang membawa kepada pembunuhan di mana darah sesama Muslim dihalalkan demi merebut takhta. Mereka lupa akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Inilah sebabnya mengapa Islam begitu mementingkan penyatuan ummah. Krisis di Sudan mengajar kita bahawa perpecahan dalaman adalah jemputan kepada kehancuran dari luar. Allah telah memberi amaran yang jelas dalam surah Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Adalah menjadi kewajipan kita untuk sedar akan percaturan geopolitik ini, mendedahkan pengkhianatan yang berlaku dan sentiasa mendoakan serta berusaha untuk kesatuan ummah, baik di dalam maupun di luar negara.